rambut punya lawa. Time pregnant lah. Lepas bersalin je, dia segenggam. Dan lebih bahaya lagi, sampai jari anak pun terikat dengan rambut. Ni bahaya. Kalau jari biru sampai hitam, doktor potong. Rambut kita menyekat aliran darah dekat jari anak. Hair tourniquet syndrome. Jadi kes macam ni, mak tu lari luruh lah rambut duk fikir. Orang perempuan ni pasal apa? Time pregnant, rambut lebat. Hampa kena ingat lah. Time pregnant, hormon apa macam mana? Makin bertambah minggu beranak tu, makin tinggi hormon estrogen, hormon progesteron. Hormon ini yang menyuburkan rambut dari akar rambut. Rambut hampa ada kitaran rambut tau. Anagen phase ni kitaran growing. So apa hormon estrogen buat? Dia prolong fase anagen phase. Sebab tu rambut hampa, tebal, merelik elok. Sekali hampa beranak, tengok hormon estrogen progesteron menjunam terus tu. Hormon estrogen progesteron drop secara signifikan. Tu jangan heran lah sikit rambut rumpai macam ni. Yes. So macam mana nak elakkan problem ni? Satu apa kena faham hormon ni walaupun jatuh dia akan naik kembali. Kalau nak cantikkan hormon estrogen dalam darah, makan tai pantang tu penting. Macam singgang ikan, diet yang high protein. Contoh singgang antara the best. Ada halia, ada bawang. So benda tu secara tidak langsung cepatkan penyembuhan ketika bersalin. Dan satu lagi, stablekan balik estrogen hormones. Dan kalau ada duit lebih, cari makanan tambahan yang tinggi dengan biotin. Ataupun vitamin B7 lah nama lain. Yang aku boleh suggest ni, biotin C+. Sebab aku ada refer kajian kalau korang kekurangan biotin, dengan pengambilan suplemen yang ada biotin dapat promote hair growth. Aku tak tipu, memang ada kajian biotin. Biotin merangsang rambut kita. Ketebalan rambut. Contoh rambut macam ni. Rambut mati ni, rapuh. Biotin dapat kuatkan hair shaft. Dan dalam biotin C+ ni ada juga vitamin C. Setiap tablet cuma ada 1000 mg. Sedap pun sedap. Bismillah. Biotin ni bukan setakat untuk rambut saja. Untuk kulit dan untuk kuku yang sihat. Banyak manfaat biotin sebenarnya. So wanita dekat luar sana, lepas salin ke, lepas beranak ke, it's a normal rambut gugur. Cumanya takkan kau nak biar. Cepat-cepat dapatkanlah biotin C+ untuk kurangkan rambut gugur.